Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Batu Pahat menjadi model keunggulan pendidikan Johor pada tahun 2030. Pergi ke Melaka menaiki beca, naik beca bersama rannya. Jambatan ilmu amalan membaca, ilmu dia dada menjelajah dunia. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Syamil Muslim bin Muhammad Samsul Ma'arif, berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Merlung, Renyit. Kod sekolah saya ialah JBA 0070. Hobi saya di masa lapang ialah membaca buku dan melukis. Cita-cita saya pula ingin menjadi seorang jurutera. Di sekolah, saya dipertanggungjawabkan dengan jawatan Student Leaderboard. Saya juga telah menyertai pertandingan kalam Arabi peringkat daerah 2 tahun berturut-turut dan mendapat tempat ketiga. Dalam membentuk masyarakat yang tinggi ilmu pengetahuannya serta masyarakat yang maju, segala-galanya bermula dari amalan membaca. Oleh itu, bicara buku kali ini, saya amat teruja untuk mengongsikan buku yang telah saya baca yang berjudul Sekilas Kehidupan Demi Kejayaan dan Kebahagiaan. Buku ini telah ditulis oleh Profesor Dr. Azhari bin Osman dengan kolaborasi bersama Faizul Nizam Azli Zulkifli. Buku ini merupakan sebuah buku motivasi yang berkonsepkan komik grafik yang mengandungi 144 halaman dan diterbitkan oleh Green Dome Publication Sendirian Berhad pada tahun 2014. Buku ini dijual dengan harga RM25 di Semenanjung, Malaysia, manakala RM27 di Sabah dan Sarawak. Buku ini sangat istimewa dan berbeza dari buku-buku motivasi yang lain kerana ianya hasil gabungan dua pakar dalam bidang berlainan, itu bidang motivasi dan kartun, di mana media kartun digunakan sepenuhnya di dalam menyampaikan nilai-nilai motivasi itu sendiri. Teknik penyampaian buku ini ringkas dan santai dalam bentuk komik yang berwarna-warni, menghiburkan serta mencuit hati. Watak-watak di dalam buku ini juga amat dekat dengan kehidupan seharian kita. Ayuh bersama saya untuk mendalami dan mendekati akan mesej-mesej yang hendak disampaikan oleh penulis buku ini melalui 2 bab yang mengisahkan keadaan kita hari ini dan mulai saat ini. Pada tajuk kita hari ini mengisahkan kehidupan yang sedang kita lalui, di mana kita mempunyai banyak kemudahan, ijazah bergulung-gulung, bangunan yang tinggi serta teknologi canggih dan sentiasa sibuk mengejar kemewahan. Dalam hal sedemikian membuat kita seringkali berasa cepat penat dan bosan. Hal ini juga mengakibatkan ikatan keluarga semakin renggang dan kita juga kurang beribadah kepada Tuhan. Di dalam bab ini banyak pengajaran yang boleh kita jadikan panduan. Antaranya ialah nilai kekuatan diri, kasih sayang, kerajinan dan keikhlasan. Penulis menyeru kepada kita agar jangan begitu leka dan selesa dengan segala kemudahan yang ada sekarang. Bab 2 pula disisipkan tajuk mulai saat ini, yang membawa maksud apa yang perlu kita ubah dan buat dalam kehidupan kita sekarang. Di dalam bab ini banyak nilai-nilai murni yang perlu ditanamkan di dalam diri kita, kerana ia ibarat kompas yang memberi petunjuk arah kepada yang lebih positif. Secara tidak langsung, isi cerita buku ini dapat membantu mengembalikan semangat ke arah perubahan kehidupan yang lebih positif dan bermakna. Tanpa nilai-nilai ini, hidup kita akan terumbang-ambing. Bab ini juga mengajak kita mengucapkan salam dan berbicaralah dengan kata-kata yang lembut, kerana apa yang diucapkan adalah doa kesejahteraan buat kita semua. Buku ini amat menarik minat saya untuk memilikinya, kerana isi kandungannya yang jarang ditemui di buku-buku motivasi yang lain. Selain itu, diselitkan juga lampiran bonus yang mana dipaparkan kisah di sebalik tabir tentang bagaimana kartun di dalam buku ini dihasilkan. Bermula dengan lakaran kasar ilham yang hendak dikaryakan, sehinggalah lukisan dipindahkan ke dalam perisian Adobe Illustrator. Keadaan ini meningkatkan lagi keterujaan saya dan pembaca yang lain untuk mengetahui tentang cara-cara pembinaan media kartun. Penggunaan kertas yang berkualiti juga menyerlahkan lagi warna-warna yang digunakan pada watak-watak yang ditampilkan.
Namun begitu, terdapat sedikit kelemahan di dalam buku ini, di mana terdapat penggunaan kata yang sukar difahami oleh pembaca jika ia seorang murid sekolah rendah. Akhir sekali, dapat disimpulkan bahawa buku ini sangat baik, terutama dari segi susunan ceritanya yang mudah difahami. Kawan-kawan, sedarlah, masa bukan milik kita. Hidup dan mati bukan kuasa kita. Jantung yang berdegup ibarat jam yang sedang berdetik. Kita tidak tahu bila hentinya. Sampai sini sahaja bicara buku saya kali ini. Sekian, terima kasih.